Mic arm ni lain weh. Bila aku letak je dekat meja terus nampak clean. Mata ke skrin tak kacau, tapi mic still depan mulut macam. So guys, ini dia mic arm daripada Ulanzi LS36 Low Profile Mic Arm. Kalau comparekan dengan mic arm yang biasa tu, bukan setakat susah nak adjust, tapi view pun jadi serabut. Macam dah ada besi halang dekat depan mata. Kalau Elgato, dia pun ada low profile arm, tapi harga beratus-ratus. Evomedia pun ada, lawa, tapi lagi mahal yang tu. Tapi guys, yang ni jauh lebih murah daripada biasa. Korang tengok sendiri, nampak? Clean kan? And dah hampir 2 minggu aku pakai this arm. Korang boleh tengok dekat video-video aku yang aku dah rakam. Nampak clean je kan? View mata memang clear. Setup korang pun nampak minimalist je. Korang nak streaming, nak meeting online, atau buat talking head video macam aku sekarang ni pun tak terganggu. Korang nak adjust pun senang. Kalau tak nak guna, just tarik tolak macam ni je. Okay, jap. Aku nak rakam video dulu. So nak simpan pun senang, nampak minimalist. Cuma aku ada satu benda je yang aku tak suka dekat this arm, which is dia pendek. So total panjang untuk arm ni adalah 400mm and meja aku sekarang adalah 600mm. Dia ngam-ngam tau. Tapi kalau lagi panjang aku lebih prefer lah. Aku tak kenalah nak rapatkan macam ni kan. Tapi sekarang ni aku terpaksa duduk macam ni, rapat sikit daripada aku boleh duduk macam ni. Tapi kalau meja korang dalam 800mm, bagi aku tak sesuai lah. So sebelum beli, make sure korang check dulu size meja korang. Kalau 600mm macam meja aku sekarang ni, okey sangat dah. Dia punya build quality memang solid. Semua besi, tak ada yang menggunakan plastik. Sangat solid. Rasa mahal tapi harga korang tengok sendiri dekat bawah tu ada link. Macam tak percaya harga dia murah macam ni. Memang nampak premium. So guys, kalau korang tengah cari mic arm yang jenis low profile, build quality premium tapi harga budget, aku sangat recommend dekat korang untuk dapatkan this mic arm, which is Ulanzi LS36 ni. Kalau korang berminat macam biasa, link dekat bawah.